Awak nampak cantik, Arisa. Terima kasih. Not, dah dekat pukul 1 lebih ni. Mana si Hakim dan Shirin tak sampai lagi pun? Kau sabar boleh tak, Li? Ha? Kita tunggu lagi 10 minit. Kalau tak ada, kita jalankan plan B. Betul, Arisa. Saya rasa depan saya ni seorang wanita yang paling cantik yang saya tak pernah tengok dalam dunia ni. Awak buat saya sungguh terpesona. Udahlah, tak payahlah puji saya lebih-lebih. Saya puji dengan ikhlas, setulus hati saya. Saya tak sangka awak sudi keluar dengan saya. Makanlah. Tak luak pun mi awak tu. Awak diet ke? Saya tak pernah diet. Tak selesa betul lah apa yang aku buat ni. Ya Allah, ampunkan aku. Arisa, ada tak saya berpeluang untuk keluar dengan awak lepas ni? Bukan saya ambil kesempatan di atas hubungan awak dengan tunang awak. Tapi Hai Eddie. Hei, buat apa kat sini? Patutlah tak kisah aku nak keluar dengan Eddie. Rupanya nak usung Minah ni. Aku benci kau macam mana. Teman awak ke? Boleh kami duduk sini? Keith, kita kan ada meja sendiri. Awak buat apa kat sini? Makanlah, takkan membola pula kat sini. Saya ingatkan awak bergurau. Bergurau? Maaf, saya bukan macam orang tu. Siapa pula yang bergurau dengan awak? Manusia. Awak kenal dia? Tanyalah penyampai berita awak tu. tunang dia. Apa? Dia ni? Belum lagi. Tapi tak lama lagi. Belum tunang lagi? Arisa. Sekarang dah jadi tunang saya. Jom. Awak ni kenapa? Nak heret saya sesuka hati? Bila nak, bukan main lagi heret. Bila tak nak, capak jauh-jauh. Kita bincang dengan kereta. Jom. Saya ingatkan awak main-main. Kenapa saya nak main? Yelah, awak kata awak tak suka Eddie. Kenapa awak keluar makan dengan dia? Kalau tak suka tak boleh keluar makan. Dah dia ajak, saya terima je lah. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari. Habis tu kalau dia ajak awak kahwin dengan dia, awak terima macam tu? Tak salah kalau saya pertimbangkan. Padan kau. Engkau usung Mina cantik tu tak apa. Awak nak bawa saya pergi mana ni? Kenapa? Awak nak bawa saya pergi tempat hari tu Saya tak suka lah, kat situ susah dapat taksi. Bas pun tak ada. Susahlah saya nak balik. Awak bawa pergi tempat lain boleh tak? Cincin apa ni? Kenapa awak buat macam tu depan Eddie dengan
Siapa nama gadis pujaan awak yang cantik tu? Perempuan cantik pujaan hati aku. Macam cemburu je. Shirin. Cantik nama dia kan? Macam orang dia juga. Patutlah sayang. Rimaslah. Tak patut awak buat macam tu tadi. Sia-sia je kat hati kasih awak tu terluka. Kita bukannya ada apa-apa pun. Sejak bila kita ada apa-apa? Yelah. Tapi kenapa awak cakap saya ni bakal tunang awak? Hati kekasih mana yang tak terluka kan? Eddie pun terluka? Eddie? Dia mungkin gembira. Sebab dia tahu saya bukan tunang orang. Jadi bolehlah dia masuk jalan. Jadi awak rasa awak nak terima dia? Tak salah kan? Ialah pengalaman buat kita jadi matang. Dia sukakan saya. Dan dia sanggup buat apa saja untuk saya. Satu perkara yang Cik Akif patut tahu, walaupun saya tak layan dia, tapi dia tak pernah lukakan hati saya. Dia tetap jaga hati saya. Walaupun ramai gadis cantik di sekeliling dia, bila dia berhadapan dengan saya, dia buat saya rasa sayalah satu-satunya gadis yang dia inginkan. Macam tu Cik Akif. Dia buat perempuan rasa dihargai. Kenapa Cik Akif ketawa? Yelah, walaupun dia tak pernah lamar saya, sekurang-kurangnya dia tak pernah mainkan perasaan saya macam orang tu. Walaupun dah ada kekasih, tetap juga nak goda perempuan lain. Siapa pula yang buat awak macam tu? Arissa, awak yakin ke yang Eddie tu boleh bahagiakan awak? Tentulah. Pada perempuan lebih baik pilih lelaki yang mencintai dia daripada lelaki yang dicintai. Sebab lelaki yang mencintai dia sanggup berkorban apa saja. Tetapi lelaki yang dicintai belum tentu dapat membalas cinta tu dengan nilai yang sama. Tapi kes awak dengan Eddie tak adil. Dia cintakan awak, tapi awak... Rasa cinta boleh dipupuk, tapi cinta sejati seorang lelaki susah nak dapat. Awak yakin ke cinta Eddie tu cinta sejati? Arissa, kita tak boleh pura-pura dengan cinta, dengan perasaan kita sendiri. Macam mana awak nak cinta orang lain kalau dalam hati dah ada orang lain? Orang lain? Siapa? Dalam hati saya tak ada siapa-siapa lagi. Saya rasa lebih baik Cik Akif hantar saya balik pejabat, sebab banyak kerja nak siapkan sebelum bos saya yang garang tu marah kan? Arissa, awak masih nak teruskan pendam perasaan awak macam tu? Perasaan apa? Perasaan cinta awak pada saya. Saya tak pandai nak berkias, Arisha. Dan saya tak pandai nak menulis sajak. Dan saya tak pandai nak menipu diri saya. Saya betul-betul cintakan awak. Arissa Nurailis, sudi awak jadi isteri saya. Ini kali kedua saya melamar awak. Saya harap awak tak hampa ke saya. Shirin? Itu kisah silam saya. Dalam hati saya hanya ada awak seorang saja. Saya nak hidup dan bercinta dengan awak selama-lamanya.